Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Nur Hanan binti Ramli dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Fauzi bin Ahmad dan hari ini saya akan membentangkan satu kajian ilmiah bagi subjek elektif 4133 kajian masa depan yang bertajuk Pendekatan Interpretive Structural Modelling ataupun ISM dalam pembinaan model aktiviti PDP, pengajaran dan pembelajaran pemakanan seimbang pelajar sekolah rendah. Dan kajian ini merujuk kepada hasil penyelidikan bersama oleh Siti Zurina Ma'ruf, Azli Arifin, Saedah Siraj dan Siti Zuraida Ma'ruf tahun 2023 yang telah diterbitkan dalam ANP Journal of Social Science and Humanities. Okey, berikutnya di sini saya sertakan infografik secara keseluruhannya menunjukkan ada 10 slide utama yang mana 8 slide itu akan diterangkan tentang latar belakang kajian, objektif kajian, apa itu ISM, langkah-langkah ISM, model aktiviti PDP dan implikasi kajian seterusnya akan dihuraikan beberapa kesimpulan dan juga cadangan daripada dapatan saya kali ini. Baiklah, kita akan terus kepada slide yang berikutnya iaitu latar belakang kajian. Okey, latar belakang kajian ini. Kita melihat kajian ini telah dijalankan dengan matlamat utama untuk membangunkan satu model pengajaran dan pembelajaran PDP yang berstruktur dan berasaskan data bagi meningkatkan keberkesanan pendidikan pemakanan seimbang dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah. Dan model tersebut dibangunkan berteraskan pendekatan ISM yang mana ia mempunyai dan menumpukan kepada hubungan saling kait antara pelbagai aktiviti PDP. Okey, secara spesifiknya, secara khususnya, ada 3 objektif utama yang telah digariskan bagi memastikan kajian ini mencapai hasil yang komprehensif dan juga praktikal. Objektif yang pertama adalah untuk bertujuan menyaring dan memilih elemen-elemen terpenting dalam proses PDP berkaitan pemakanan sihat, dan pendekatan ini membolehkan penyelidik membina satu senarai aktiviti yang mempunyai potensi berimpak tinggi terhadap pengetahuan, terhadap sikap dan amalan pemakanan pelajar. Maka proses ini dilaksanakan melalui teknik nominal group teknik ataupun NGT yang melibatkan panel pakar. Dan signifikannya, ia memastikan PDP itu tidak bersifat umum atau terlalu umum, sebaliknya fokus kepada intervensi yang relevan dan kontekstual. Objektif yang kedua pula adalah bina hierarki hubungan aktiviti, di mana membina hubungan atau model hubungan struktur atau hierarki antara elemen-elemen aktiviti menggunakan ISM. Ia merupakan hakikatnya adalah jantung kepada kajian ini sebenarnya, iaitu membentuk struktur hierarki antara elemen PDP yang telah pun dikenal pasti. Dengan menggunakan pendekatan ISM, maka hubungan antara aktiviti dinilai dan disusun secara logik mengikut tahap kebergantungan dan juga tahap pengaruh untuk menghasilkan satu model yang membolehkan guru memahami flow PDP secara sistematik. Signifikannya, ia memudahkan guru untuk mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang perlu didahulukan dan elemen-elemen yang mana bergantung kepada elemen yang lain, dan ia penting untuk pelaksanaan yang terancang. Objektif yang ketiga adalah panduan guru melaksanakan PDP berkesan, di mana ia menyediakan rangka panduan kepada guru bagi melaksanakan PDP secara sistematik, kontekstual dan juga bermakna, di mana ia menekankan kepada aplikasi-aplikasi model yang dibangunkan, dan panduan ini diharap dapat menjadi dokumen sokongan atau kita sebut supporting guide kepada guru-guru dalam merancang dan melaksanakan dan menilai PDP pemakanan seimbang, pemakanan sihat mengikut urutan logik menurut urutan tahap kesediaan pelajar serta integrasi teknologi dan juga bahan bantu mengajar. Signifikannya, ia menyokong inisiatif kurikulum standard sekolah menengah KSSM untuk membentuk pelajar yang sihat, berpengetahuan dan juga berdaya saing. Seterusnya, apa itu ISM? Okey. Di dalam slide ini saya letakkan 2 poin utama yang saya akan huraikan. ISM ni dari segi sejarahnya, ia merupakan satu pendekatan analitik yang berasaskan interpretasi pakar yang dibangunkan oleh seorang yang bernama Warfield tahun 1973. Dan kaedah ini digunakan untuk mengenal pasti, untuk menganalisis dan untuk menyusun hubungan kebergantungan antara pelbagai elemen
dalam satu sistem kompleks ke dalam struktur hierarki yang tersusun dan menarik. Jadi dalam kes ini, dalam konteks penyelidikan ini, ISM diaplikasikan bagi membina model hubungan antara aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP pemakanan seimbang, dan melalui kaedah ini juga setiap aktiviti tidak hanya dikenal pasti secara individu, malah ia ditentukan secara kolektif sebagaimana ia saling mempengaruhi antara satu sama lain dalam struktur yang berlapis dan berturutan. Maka kaedah ini akan menonjol dari segi penyelidikan reka bentuk kerana yang pertama ia bersifat sistematik dan visual, yang keduanya dia berpaksikan kepada analisis pakar, dan yang ketiga ia memperjejas ataupun memperjelas urutan pelaksanaannya, di mana ISM itu sendiri membina precedent structure yang menunjukkan aktiviti mana yang perlu didahulukan, iaitu berdasarkan tahap pengaruh dan kebergantungannya. Secara ringkas, apa itu ISM? Ianya bukan hanya membantu dalam pembinaan model konseptual, malah ia memberikan asas praktikal kepada pelaksanaan sesuatu intervensi dalam konteks pendidikan. Maka dalam kes ini, ia menjadi tunjang kepada perangkaan model PDP pemakanan seimbang yang lebih berstruktur, saintifik dan juga praktikal. Apakah langkah-langkah yang akan dijalankan? Langkah-langkah untuk pelaksanaan ISM. Di sini saya letakkan 4: NGT, SSIM, model hierarki dan juga MIC, MSC ataupun MICMAC. Okey, pendekatan ISM dalam kajian ini melibatkan beberapa langkah, iaitu langkah yang secara pelaksanaan sistematik yang berlandaskan kepada pandangan pakar. Dan prosedur ini memastikan model PDP yang dibangunkan benar-benar kontekstual dan berasaskan keperluan sebenar pelajar kepada serta juga keperluan pedagogi guru. Langkah yang pertama, NGT, iaitu Nominal Group Technique, di mana ia merupakan fasa permulaan yang melibatkan sesi pakar bertujuan mengenal pasti dan menyenaraikan aktiviti-aktiviti PDP yang berkesan, iaitu tentang pemakanan seimbang. Dan teknik NGT juga membolehkan pengumpulan idea secara sistematik dan demokratis kepada daripada pelbagai pihak ataupun yang ada kepakaran. Yang keduanya SSIM, di mana selepas elemen dikenal pasti, maka SSIM digunakan untuk menentukan jenis hubungan antara setiap elemen. Pandangan pakar digunakan untuk menyatakan sama ada satu elemen memberi kesan kepada elemen yang lain dalam sistem yang dikaji. Yang ketiganya model hierarki untuk membina hubungan guna perisian SIM berdasarkan metrik ketercapaian. Satu model visual dalam bentuk hierarki dibina, dan model ini memaparkan tahap kebergantungan dan pengaruh setiap aktiviti PDP secara berlapis. Dan MICMAC yang akhirnya iaitu analisis lanjutan ini digunakan untuk mengklasifikasikan elemen-elemen ke dalam 4 kluster utama. Itulah kluster utama yang kita sebut sebagai driving, dependent, linkage dan juga autonomous. Dan tujuannya adalah untuk mengenal pasti elemen-elemen yang paling berpengaruh dan bagaimana interaksi antara aktiviti yang boleh dioptimumkan. Signifikannya, keseluruhan langkah ini bukan saja menstrukturkan pembangunan model secara saintifik, tetapi juga menyokong keberkesanan pelaksanaan PDP di bilik darjah secara praktikal dan logik. Baik, struktur model aktiviti PDP. Apakah struktur yang akan digunakan? Maka model ini iaitu model aktiviti PDP pemakanan seimbang yang dibina merupakan hasil langsung daripada pelaksanaan ISM. Maka tajuk kajian menyatakan secara eksplisit hasrat untuk membangunkan model PDP, dan ini membuktikan bahawa objektif itu telah dicapai melalui 3 fasa. Kita lihat dalam slide ini ada 3 fasa: fasa penerangan, fasa pemahaman dan perbincangan, dan fasa amali dan aplikasi. Apa dia maksud kepada 3 fasa ini? Struktur 3 fasa. Fasa penerangan adalah sejajar dengan hasrat untuk memperkenalkan konsep pemakanan sihat sebagai asas. Fasa yang kedua, fasa pemahaman dan perbincangan untuk memperkukuhkan kefahaman pelajar secara aktif. Dan fasa yang ketiga, fasa amali dan aplikasi untuk mentransformasikan pengetahuan kepada amalan harian. Maka penggunaan ISM membolehkan aktiviti disusun secara saintifik mengikut kebergantungan selari dengan pendekatan structure modeling dalam tajuk ini. Kesimpulannya, dalam slide ini hendak kita tekankan bahawa tajuk kajian bukannya retorik, tetapi direalisasikan melalui reka bentuk model yang konkret dan berstruktur berasaskan ISM. Seterusnya, kita lihat kepada analisis MICMAC ataupun satu bahasa asal, perkataan asal daripada bahasa Perancis sebenarnya.
Dalam bahasa Melayu disebut sebagai pendaraban matriks impak bersilang yang digunakan atau digunakan pakai untuk pengelasan atau kluster. Okay. Micmac ialah satu teknik analisis lanjutan yang digunakan dalam pendekatan ISM. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia adalah antaranya kalau kita lihat Micmac ini digunakan untuk mengklasifikasikan elemen-elemen PDP berdasarkan kuasa menanda ataupun driving power. Yang keduanya tahap kebergantungan ataupun dependence, sejauh mana sesuatu elemen dipengaruhi oleh elemen yang lain. Maka daripada analisis ini, elemen dibahagikan kepada 4 kluster. Yang pertama driving, pemacu. Yang keduanya dependent, bergantung. Yang ketiganya linkage iaitu berhubung. Dan juga yang keempatnya autonomous yang telah kita sebutkan sebelum ni, iaitu bebas, elemen yang kurang berkebergantungan dan tidak banyak mempengaruhi elemen lain namun tetap relevan dalam model. Maka analisis ini memberi kefahaman yang mendalam sebenarnya kepada guru tentang urutan pelaksanaan aktiviti dan impaknya terhadap keberkesanan PDP secara keseluruhan. Baiklah, kemudian kita lihat pada slide yang seterusnya iaitu implikasi kajian. Daripada hasil kajian memberikan beberapa implikasi penting terhadap pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam konteks pendidikan kesihatan dan juga amalan pemakanan pelajar. Dan implikasi ini merentasi aspek pedagogi, kurikulum dan juga pembangunan profesional guru. Ada 3 implikasi yang kita sebut di sini. Yang pertama, penyediaan kerangka PDP berstruktur kepada guru. Itulah panduan PDP berstruktur kepada guru. Model yang dibangunkan boleh dijadikan blueprint sebenarnya untuk panduan praktikal untuk guru merancang PDP secara sistematik dan berdasarkan hubungan logik antara elemen. Dan ini membantu untuk mengkelaskan ataupun mengelakkan PDP yang bersifat reaktif dan tidak konsisten. Yang keduanya, tingkat kesedaran kesihatan dalam kalangan pelajar, di mana melalui pendekatan yang konseptual dan aplikatif, pelajar bukan sahaja memperoleh ilmu tetapi turut membentuk sikap positif dan kesedaran kendiri terhadap kepentingan pemakanan seimbang mereka dalam kehidupan seharian. Yang ketiganya, membantu perancang kurikulum, di mana model ini boleh dijadikan rujukan untuk penambahbaikan kurikulum serta latihan dalam perkhidmatan guru. Khususnya dalam penyampaian subjek berkaitan kesihatan dan gaya hidup. Dan ini sebenarnya selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM untuk menyediakan sistem sokongan yang responsif. Maka kesimpulannya boleh kita sebut kajian ini untuk membuka ruang kepada pendekatan PDP yang lebih saintifik, yang lebih relevan dan praktikal dalam menangani isu kesihatan remaja dan satu intervensi yang bersifat proaktif dan strategik dalam pendidikan pada abad ke-21 ini. Seterusnya kita lihat pada penutup ataupun cadangan yang saya cuba simpulkan pada penghujung pembentangan saya ini. Maka kalau kita lihat secara keseluruhannya, hasil kajian ini ia telah menghasilkan satu model PDP pemakanan seimbang yang bersifat praktikal dan aplikatif. Satu. Yang kedua, dia menunjukkan bahawa hubungan antara aktiviti PDP boleh dianalisis secara saintifik menggunakan iaitu kaedah ISM. Dan yang ketiga, ia menyumbang kepada pengayaan strategi PDP dalam bidang pendidikan kesihatan, khususnya berkaitan amalan pemakanan sihat pelajar. Maka ada beberapa cadangan penyelidikan lanjut, bukan sahaja yang kita bincangkan tetapi melibatkan pelaksanaan sebenar di dalam bilik darjah. Yang pertamanya kita lihat beberapa cadangan iaitu pelaksanaan model secara lapangan, di mana dicadangkan agar model PDP diuji dalam situasi bilik sebenar untuk menilai tahap keberkesanan intervensi terhadap pengetahuan, sikap dan juga amalan pelajar secara longitudinal. Seterusnya iaitu cadangan untuk pengukuran impak terhadap hasil pembelajaran pelajar. Maka boleh dilanjutkan pelajar secara kajian secara kuantitatif dengan menggunakan instrumen seperti ujian pra dan pasca atau soal selidik tahap kesedaran kesihatan. Begitu juga cadangan saya untuk penggunaan dalam bidang lain, bukan sahaja dalam mata pelajaran ini tetapi dalam pendidikan sivik, pendidikan Islam dan juga STEM, iaitu untuk memerlukan penyusunan elemen pembelajaran yang kompleks. Dan akhirnya itulah antara yang terkait sangat dengan kita, relevan, iaitu integrasi bersama teknologi digital. Cadangan ini untuk membangunkan modul digital atau aplikasi berdasarkan model ISM agar lebih mudah diakses dan mudah digunakan oleh guru dan juga para pelajar. Kesimpulannya, yang berbahagia doktor dan juga rakan-rakan sekalian, kajian ini membuka ruang kepada pelaksanaan PDP yang lebih berasaskan data, lebih tersusun, lebih responsif terhadap keperluan semasa pelajar, dan melalui
pendekatan ISM, guru bukan sekadar mengajar tetapi juga sebagai pemudah cara yang mampu menyampaikan penyelidik ataupun menyampaikan subjek pendidikan kesihatan informal ataupun secara informal itu direct or indirectly secara lebih sistematik dan juga secara lebih menyeluruh. Okay, ini adalah antara rujukan yang digunakan sebagai makluman umum. Okay, jadi itu sahaja persembahan saya di atas tajuk yang telah dan tugasan yang telah diberikan. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.